Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia ni pada semua. So, selamat datang sekali lagi kita pada Kursi Biru, Dan. Ya, betul, So, Aiman. tempat kita ialah ayat YB Ultimate, aku tak boleh kopi lah. Tempat kita berbicara, berdiskusi dan berbicara pelbagai isu politik, isu semasa dan juga isu global. Betul. So, hari ini kita orang berdua je. So, seperti biasa, kita orang akan perkenalkan diri kita orang. Nama aku Aiman Wallace. Saya Fatin Emelina. Yes. Jadi minggu ini hari Selasa kita orang berdua. Last week pun kita berdua. Tapi betul. insyaAllah hari Khamis ni kita ada tetamu jemputan yang istimewa. Ya, Siapakah betul. beliau? Tunggu pada akhir Kursi Biru ni kita akan cakap, kita akan cerita. Ya, betul. Okey, Man, apa topik kita pada hari ni? So, topik kita pada hari ini hanya dua, iaitu pertama tentang isu penghinaan terhadap Sultan Selangor. Kedua mengenai mengurus krisis melalui subsidi. So, seperti biasa, sebelum kita pergi lebih jauh kepada rakan-rakan luar sana, jika ada persoalan, pertanyaan yang ingin ditanya, boleh letak di ruang komen supaya kami boleh tengok dan kami boleh angkat untuk jawab secara live Yes, pada malam betul, ini. Aiman. So, tak apa membuang masa lagi, kita mula dengan topik pertama kita, Ten. Silakan, Ten. Okey, isu yang kita nak bincangkan hari ini sebenarnya rentetan daripada isu-isu besar yang telah berlaku dekat negeri Selangor ni khususnya. Dan mungkin kalau YB Ultimate ada hari ini, mungkin beliau boleh bercerita lebih lanjut tentang isu ini. Boleh betul. tambah garam sebab betul. kita fahamkan YB pun sedang sibuk bersidang dalam Dewan Undangan Negeri. Betul. Buat masa sekarang ni, kalau YB Ultimate ada, syok lah dengar dia cerita. Ya, betul. Tapi lah hari ni kita bercerita sedikit lah tentang apa ni orang kata kronologi tentang isu peternakan dan ladang KNZ di Selangor. Betul. Jadi saya gunakan secara sopannya KNZ lah. KNZ, betul. Daripada sebut ba alif baya macam Alif baya. tak sedap di telinga untuk mendengarnya. Betul. Okay, kita ceritakan sikit tentang kronologi. Mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya dia bersangkut paut dengan isu yang kita nak ceritakan lah tentang isu penghinaan terhadap Sultan Selangor. Dia bermula apabila isu ladang KNZ ni dah berpuluhan tahun jadi masalah di Selangor. Betul. Dan khususnya di Tanjung Sepat dan Kuala Langat. Yes. Okey, Aiman, mungkin Aiman pernah tak dengar cerita tentang apa ladang KNZ ni sebelum ni? Sebelum ada kontroversi baru-baru ni. Ada perbincangan sebelum ini tentang ladang KNZ ni, perbincangan yang lebih membesarkan tentang kebersihan lah. So, bila ada ladang KNZ menyebabkan kawasan sekitar terbau, menyebabkan ada kita sebut sebagai persoalan-persoalan yang timbul oleh penduduk setempat lah. So memang ada, tapi kali ini dia lebih panas lah. Yes. Okey, untuk Fatin ceritakanlah untuk anda, kepada anda semua, untuk pengetahuan anda, sebenarnya isu ladang KNZ ni bukan hanya semata-mata sebab dia tak halal untuk orang Islam. Dia sebab dia beri kesan kepada alam sekitar seperti pencemaran bau, pencemaran air dan sungai dan juga wabak penyakit seperti African Swine Fever. Demam Afrika, demam babi Afrika. Macam itulah. Yang wujud disebabkan kegagalan mematuhi SOP kebersihan dan penjagaan ladang KNZ. Fatin difahamkan juga, ada bacalah dapatan daripada saintis. Macam ladang KNZ ni antara yang paling susah untuk diuruskan. Yes. Walaupun kita sedaya upaya menjaga SOP dia tetap akan memberi kesan kepada alam sekitar. Betul. Dan bagi menangani perkara ni, sebelum ni sebenarnya kerajaan negeri telah pernah mengutarakan cadangan dan merancang pelaksanaan sistem ladang babi KNZ berpusat atau centralized pig farming bagi memastikan kawalan lebih sistematik dan mematuhi piawaian kesihatan serta alam sekitar. Tapi pelaksanaannya tertangguh atas pelbagai kekangan termasuk kos, lokasi dan penerimaan masyarakat setempat. Dan macam kita tahu, krisis ni mula memuncak pada 1 Januari 2026 apabila sebahagian besar ladang KNZ di Selangor didapati beroperasi tanpa lesen yang sah selepas pembaharuan lesen tak diluluskan oleh pihak berkuasa veteriner. Dan juga keadaan ini menyebabkan peternak berdepan risiko kehilangan sumber pendapatan dan mencetuskan bantahan terbuka. Dan pada 9 Januari, kira-kira 200 peternak dilaporkan berhimpun bagi membantah syarat pelesenan yang dianggap terlalu ketat dan tak praktikal untuk dipenuhi dalam tempoh singkat. Dan dalam usaha mencari penyelesaian jangka panjang, kerajaan mencadangkan pemindahan operasi peternakan ke satu lokasi berpusat di Bukit Taga, Hulu Selangor.
Dan Fatih rasa di sini adalah kemuncak dia lah. Memang isu ni ramai yang bagi respon agak negatif dan dia mencetuskan kontroversi besar. Dikatakan lokasi yang dicadangkan terletak berhampiran kawasan majoriti Melayu Islam yang menimbulkan kebimbangan dari sudut sensitiviti agama dan juga kesejahteraan komuniti setempat. Dan bantahan daripada penduduk, pertubuhan masyarakat sivil serta ahli politik, pelbagai parti dan memperlihatkan bahawa isu ini menjangkaui orang kata pelbagai aspek lah. Selain daripada aspek teknikal pengurusan ladang kepada isu sosial dan perkauman. Dan tekanan makin meningkat sebab kepimpinan tertinggi negara kita, PMX pun, Datuk Seri Anwar menegaskan peternakan khinzir tak seharusnya ditempatkan berhampiran kawasan kediaman. Dan juga pada masa yang sama, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan terhadap projek tersebut dan memberikan dimensi perspektif institusi diraja dalam isu ini. Betul. Jadi macam institusi raja pun menolak apa orang kata peternakan ladang khinzir dekat Selangor. Dan akhirnya pada 26 Januari kerajaan negeri buat keputusan untuk menangguhkan cadangan pembangunan ladang khinzir berpusat di Bukit Tagar. Dan keputusan ini dilihat sebagai reaksi terhadap bantahan meluas masyarakat serta sensitiviti yang semakin memuncak. Dan antara kesannya lah beberapa hari lepas telah tular di grup-grup WhatsApp screenshot. Kalau Aiman pernah dapat screenshot yang viral, itu gambar penghinaan terhadap Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, rentetan isu tersebut. Betul. Dan pihak polis, pihak PDRM telah menjalankan siasatan terhadap pemilik atau pentadbir akaun Facebook Huayan The Pure Land Learning Center. Fahamkan Facebook ni milik macam satu komuniti Cina lah. Dan berhubung hantaran gambar penghinaan terhadap Sultan Selangor. Dan berikutan itu, Pengerusi Majlis Pimpinan Keadilan Negeri Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri, telah mengarahkan semua cabang negeri untuk buat report berkenaan isu ini. Boleh tengoklah gambar-gambar daripada cabang Ampangnya, cabang Shah Alam, semua cabang kena buat report. Dan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman M. Kumar berkata tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahguna media sosial untuk tujuan menyalahi undang-undang, khususnya yang menyentuh isu sensitif. 3R, Raja, Agama dan Kaum. Dan kes disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 504 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi setakat ini Fatin rasa tak ada lagi apa-apa respon daripada admin kepada sosial media tu tadi. Setakat yang tahu tengah hari tadi, pemilik akaun Huayan Pure Land Learning Center ni telah dipanggil untuk disoal siasat lah. Muka tak tahu, tak nampak dia blur kan. So memang dah dipanggil oleh CMC tak silap Aiman. CMC ke PDRM dah dipanggil untuk soal siasat. So isu ni telah mendapat perhatian yang agak besar lah di kalangan penduduk-penduduk Selangor. Sebab isu ni untuk makluman yang lebih kita sebut detail, adalah isu ni meningkat selepas Sultan Selangor memberi titah sekali lagi dalam Dewan Dun Selangor untuk mengenai isu ladang khinzir ni. Sudah pasti sekarang pun masih ada fasa perbincangan atau perbahasan di peringkat Dun. So menyebabkan perbincangan ni masih ada. So perkara ini telah menjadi satu saya sebut sebagai yang perlu dikawal dengan baik lah, supaya dia tak menjerumus ke perkara yang melibatkan perkauman. Yes. Tapi mungkin kalau kita bincang yang lebih detail, sekarang ni ada perbincangan yang lebih khusus adalah bagaimana kaedah dalam menyelesaikan perkara ini. Mungkin memulakan dululah. Antara kaedah-kaedah yang dicadangkan adalah untuk menggunakan teknologi moden untuk melaksanakan atau menjaga ladang khinzir ini. Tapi sudah pasti perkara ini tak dipersetujui sangat oleh beberapa pihak sebab rancangan yang diberikan oleh Sultan Selangor untuk kita fokus pada import daging-daging khinzir ini untuk keperluan domestik. So perkara itu menjadikan dua perbincangan yang kita sebut panas lah antara beberapa segmen dalam peringkat Dun maupun masyarakat, menyebabkan perkara ini lebih bukan hanya kepada dasar
bekalan makanan saja, tapi lebih kepada menjerumus kepada bagaimana perkara ini perlu diselesaikan sebaik mungkin supaya dia tak menjerumus kepada isu perkauman. Sebab sudah pasti ladang kinzir ini adalah benda yang sangat sensitif pada kita sebut kaum Melayu lah. Sudah pasti. Dan sudah pasti bila cadangan dibuat di Bukit Tagar, Sulaiman, menyebabkan ada tetangan macam Fadil sebut tadi, tak ada tetangan daripada penduduk setempat sebab kawasan itu berdekatan dengan rumah kediaman yang majoritinya orang Melayu, menyebabkan perkara itu tak patut dikatakan tidak patut untuk dilaksanakan di sana. Dan itu menjadi perbincangan hangat sekarang ini. Betul. Yes. Sebab Fatin, penduduk setempat dia ada hak. Yes. Sebab Fatin membesar dekat Sarawak, Iman. Sarawak? Dekat sekolah, dekat Kuching. Jadi ke mana Fatin pergi, situ ada bau. Jadi Fatin membesar dengan orang kata pencemaran bau. Sebab dia ada bau yang orang kata berlainan tau. Dia tak sama macam bau daripada kadang lembu ataupun kambing. Dia memang bau dia memang bau kuat gila-gila. Tahu. Dia memang bau hanyir yang kuat gila-gila. Hanyir. Jadi dia bagi Fatin ada orang kata rasionalnya kenapa penduduk menolak untuk dia dijadikan satu orang kata penternakan berpusat. Yes. Macam Fatin cakap tadilah, ada saintis pun mengesahkan yang bila ada kandang babi walaupun kinzir, walaupun dia terjaga, orang kata sedaya upaya ikut SOP yang betul, dia memang tak boleh lari pada pencemaran. Lagi-lagi bila dia menggunakan sumber sungai untuk membuang dia punya sisa-sisa tu. Betul. Jadi ada rasionalnya lah. Mungkin dari satu perspektif yang lain, mungkin kaum Cina sendiri pun macam lagi-lagi mereka yang bukan Islam bergantung dengan pendapatan penternakan kinzir ni. Jadi mungkin itu yang bagi mereka kata concern. Mungkin penduduk Cina rasa mereka ni hak mereka diketepikan oleh golongan-golongan Melayu dekat Malaysia ni. Kalau Amal boleh bagi pendapat yang adil, yang amat nak kurangkan bias pada pihak A atau pihak B. Kita faham dari satu angle bahawa ini sebuah pendapatan kepada rakyat Malaysia. Tapi pada peringkat lain, ini juga adalah satu benda yang tidak selesa pada Malaysia juga. So ada dua segmen. Dua segmen dan dua sisi. Tapi cara untuk selesaikan perkara ini, untuk Aiman pastikan perkara ini tak bias, adalah isunya adalah bukan peternakan. Isunya tentang impak daripada peternakan. Maksudnya di sini adalah jika peternakan kinzir ini dilakukan dengan baik, tak ada baunya, tiada pencemarannya, tak ada masalah. Walaupun ladang kinzir di sebelah je dari rumah orang takkan boleh bau, orang tak ada rasa tercemar dan sebagainya, dijaga baik. Saya rasa itu tak jadi tetangan kepada segmen Melayu di Selangor ini. Isunya menjadi tetangan bila perkara ladang kinzir ini dibenarkan untuk diwujudkan, dilakukan atau dibina atau diternak. Tapi ada isu pencemaran bau macam Fatih kata, yang menjadi isu ini semakin panas apabila ladang kinzir ini berdekatan dengan kediaman. Dan majoriti kediaman itu adalah orang Melayu, orang Islam utamanya, yang menyebabkan benda itu agak sensitif. So solusinya adalah sudah pasti bila bukan peniaga lah, kita sebut peternak lah, kinzir ini membantah bila kerajaan negeri memperketatkan peraturan. Ruang yang diberikan ini adalah satu kaedah yang perlu dibuat. Sebab kita nak pastikan bahawa segmen A, kita sebut peternak lah, kinzir ini masih boleh lakukan peternakan. Tapi bersama kerajaan negeri juga ingin memastikan dia tak ada impak negatif pada orang komuniti setempat. So ini langkah-langkah awal yang kerajaan buat untuk pastikan bahawa penjagaan atau peternakan kinzir ini diuruskan dengan baik. Sebab masa tak ada orang marah pun siapa nak ternak kinzir. Cuma bila ternak kinzir ni, macam Fatih kata, bila Fatih duduk di Sarawak, Amal tak nak, Amal kawasan Melayu, 99% Melayu. Amal 99% dia terlalu. So keadaan ini agak kurang berlaku dan tapi Amal dari pembacaan Amal berkawan dan sebagainya, Amal faham inilah sumber ekonomi. Tapi sumber ekonomi pun perlu juga menjaga sensitiviti segmen tertentu, segmen Islam, komuniti Islam di Selangor ni. Dan saya rasa if peternak-peternak boleh memberi jaminan bahawa takkan ada isu bau, satu, takkan ada isu pencemaran di peringkat sungai. Ataupun pencemaran dari sudut sisa-sisa bahan buangan kinzir ini, saya rasa tak ada masalah pun. Tapi itu yang tak boleh dibuktikan lagi, ataupun bukan dibuktikan, tapi tak boleh dibuat lagi oleh peternak, menyebabkan isu ni membarah. Masa isu ni sikit demi sikit, masa bukan tahun ni je, lama dah mendengar isu ni 3-4 tahun dah.
Tapi bila perkara ini dipandang remeh, atau bila ada isu pula katakan peternak tak lesen dan sebagainya, sembrono, menyebabkan isu ini semakin panas dan bila melibatkan Sultan Selangor, isu ini menjadi perhatian besar lah. Betul. So itu menjadi persoalan besarnya adalah undang-undang ketat ni perlu supaya pencerobohan tak ada. Tapi juga kita perlu ada kerjasama daripada peternak-peternak kinzig ini memastikan bahawa tak ada pencemaran. Itu je. Satu Aiman, Fatih fikir sepatutnya isu penternakan kinzig ni jadikan isu nasional, federal. Dan mungkin kita tak target pada kawasan yang padat penduduk. Kita target kepada kawasan yang strategik, yang memiliki keluasan tanah yang besar. Bagi contoh, Fatih bagi dekat Sarawak lah. Sarawak banyak kawasan pedalaman. Jadi bila jauh daripada penduduk, dia tak mengganggu penduduk sekitar. Faham tak? Macam itulah kita sedaya upaya centralize kat situ, and then dia jadi main orang kata pengeluar. Yalah, untuk satu Malaysia lah, mana yang non-Muslim punya produk industri kepada daging kinzig ni. Mungkin bermula dekat situ. Yes. Tapi kalau boleh tambah, isu yang menampak pada isu ni adalah segmen kita sebut peternak kinzig lah. Isu ekonomi dorang satu. Tapi ini peringkat Aiman rasa yang perlu dititik beratkan oleh peternak kinzig untuk dah mula menggunakan teknologi yang moden. Komuniti peternak dia perlu bersama dalam membina R&D, atau bukan R&D lah, pelibatan lah teknologi moden supaya isu ni, masa guna teknologi moden dia mampu menyelesaikan masalah pencemaran. Cuma mungkin kaedah Aiman tak baca Aiman mungkin agak terhad, tapi mungkin kaedah peternak agak kita sebut konservatif, agak lama, menyebabkan dia masih buat kaedah yang lama, cara perbuangan pun sama dan sebagainya, menyebabkan gunakan teknologi terkini, memastikan bau tak keluar, tutup dan sebagainya. Masa itu peringkat atau fasa yang kita perlu masuk supaya isu ni diselesaikan dengan baik. Kalau tak, jika pada ni dibiarkan nanti. Abang tengok di Sidadun Selangor, perbincangan antara perbankan dan kerajaan, juga perbincangan di peringkat komuniti-komuniti di Selangor, di Facebook, TikTok dan sebagainya. Dia bukan isu pada dasar dah sekarang. Dia isu lebih dekau. Dan bila ini kenapa Abang tak faham kepada pemilik akaun Pure Land Learning Center, Huayan the Pure Land, Huayan the Pure Land Learning Center, kenapa dia perlu keluarkan gambar posting yang macam tu? Poster yang begitu. Tapi Aiman, wajar ke macam Learning Center mengeluarkan posting macam ni? Abang rasa nama Facebook dia Learning Center, tapi adakah dia Learning Center, itu persoalan yang kita tinggalkan lah. Sebab tak, masa mungkin, itu macam Facebook community. Sebab macam Fatih ada terbaca Fatih tengok dia punya posting Facebook tu, macam dia menafikan perkara tu. Dekat komen tu ada orang komen lah. Dia cakap macam dia punya account tu kena hack, orang lain hack, lepas tu tinggalkan posting macam tu. Sebab dia macam lebih kepada pusat keagamaan lah, untuk kaum Buddha, untuk kata agama Buddha. Dan saya tak rasa agak wajar untuk mereka mengeluarkan kenyataan macam tu. Sebab kebanyakan memang diorang buat posting program komuniti, Aiman. Macam agi makanan. Yalah, ataupun macam NGO orang keagamaan. Jadi Fatih rasa memang ada kemungkinan besar diorang kena hack sebenarnya. Ada pihak yang cuba nak laga-lagakan. So if benda tu betul yang dikatakan oleh pemilik akaun Huayan the Learning Center, the Pure Land Learning Center ni, bahawa akaun mereka dia hack, kita serahkan kepada pihak MCMC untuk selidip perkara ni. Sekarang ni pemilik admin, sebab dia kena faham satu benda lah. Dia macam ni, Aiman ada kereta. Tiba kereta Aiman ni digunakan oleh seorang budak. So budak langgar. So Aiman masih bersalah. Sebab itulah kereta Aiman. Itu juga kepada pemilik akaun. Aiman ni akan disisat. Yes. So pointnya sekarang ni kepada pemilik akaun, betul mungkin salah. Kita letak tu pada pihak berkuasa untuk siasat. Tapi tanggungjawab besarnya adalah sekarang ni adalah fasa betul adalah untuk akaun ni membuktikan pada MCC bahawa memang betul akaun ni dihack. Bukan kami yang post dan sebagainya. Jika itu betul, keluarkan satu statement selepas itu, selepas disiasat tu, bahawa bukan kami yang buat, kami dihack, dan siasat siapa pula hack sebagainya. Lepas itu akan menjernihkan balik lah image dia. Tapi if tak ada bukti lagi, abang letakkan dia perlu ambil tanggungjawab lah. Sebab ini akaun, macam akaun Aiman kena hack. Macam mana password Aiman tak cukup kuat, contoh secara sifirnya, orang kata kau senang tak kena lagi. Tapi itulah sifat tanggungjawab yang kita perlu letakkan di mana-mana orang, supaya ini adalah akaun kau perlu jaga sebaik mungkin. Sebab tak boleh mengatakan kami akaun kena hack, tak boleh lepas tangan. Dia tak boleh begitu. Bagi Aiman itu sikap yang salah. Sekarang ni sikap bertanggungjawab lah.
kami akan bersama dengan MCMC sebaik mungkin membuktikan bahawa ini kami post. Kami dihack dan ini adalah mungkin ada unsur-unsur sabotaj untuk memburukkan setengah pihak di sanggut ini. Buktikan. Sifat dia begitu je kelaman. So if dibuktikan, maksudnya betul lah dia tak buat. So cantik. Dah bersih nama dia. Sekarang ni kita balik pada dasarnya bahawa bagaimana nak selesai isu pertentakan KIZ ni sebaik mungkin. Dan merasa pelibatan Kerajaan Selangor adalah undang-undang ketat itu satu. Tapi juga ada pelibatan peternak lah untuk menggunakan teknologi moden. Betul. Yes. So saya rasa Fatih rasa Aiman dia dah concludekan untuk Dah conclude? dah golongkan. Yeah. Okay lah. Dah 20 minit jugalah kita cakap pasal isu ni. Okay lah, kita beralih ke topik seterusnya. Tak Silakan. sudah. Okay. So kita pergi pada topik kedua kita yang berkaitan dengan mengurus krisis ekonomi melalui subsidi. So seperti kita sedia maklum, bermula daripada 28 Februari lah ya. Dunia telah menghadapi satu peperangan yang tak putus-putus selesai lagi. So peperangan yang saya ingin sebutkan di sini adalah semua orang tahu, itu peperangan antara Iran dengan US dengan Israel. Peperangan ini menyebabkan, beberapa kali dah saya sebut dah ni, menyebabkan gangguan bekalan minyak terutamanya di Selat Hormuz, menyebabkan pelaku peningkatan minyak yang mendadak di peringkat global. Dan sudah pasti bila perkara ini berlaku menyebabkan krisis bekalan itu meningkat. So pada sesi kedua ni saya akan saya akan buat satu naratif supaya rakan-rakan di luar sana boleh ikuti dengan lebih tersusun. Pertama, saya akan menceritakan keadaan global. Lepas tu saya akan menceritakan keadaan ekonomi semasa. Selepas itu saya akan menceritakan tentang beban-beban ekonomi yang kerajaan terpaksa tanggung disebabkan krisis bekalan minyak yang berlaku di peringkat global ni. So saya mula dengan keadaan di peringkat global. Isu minyak semua orang dah berbicara lah. Semua orang telah bercakap tentang isu minyak. Bagaimana minyak naik dengan sangat tinggi 30-40%. Menyebabkan harga minyak global meningkat. Bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia. Tapi ada perkara yang kurang dibahaskan atau dibicarakan oleh orang ramai tentang bagaimana minyak ni, bekalan minyak ni ataupun harga minyak naik ni memberi kesan kepada barang atau komponen-komponen lain. Antara komponen penting yang memberi kesan sekarang ni adalah tentang baja. So ada satu Ketua Ekonomi Pertubuhan Makanan dan Pertanian, Pertubuhan PBB, namanya Massimo Torero. So Torero menyebutkan bahawa pasaran baja ini berada dalam tekanan yang besar. Sebab apa? Dengan kenaikan harga minyak yang mendadak, minyak mentah brand ni menyebabkan baja secara automatik juga naik. Dari sudut pengangkutan menggunakan minyak. Sebab baja ni dia adalah, kita sebut sebagai dia adalah antara komponen atau barangan penting dalam global trade, dalam perdagangan dunia. So bila baja terkesan, atau perkara penting yang kita kena faham adalah tentang bekalan makanan. So baja digunakan untuk menanam cili, pelbagai sayur-sayur dan sebagainya. So bila ini memberi kesan, dia akan memberi impact direct kepada bekalan makanan dan akhirnya beri impact terus kepada jumlah bekalan kita sebut inflasi lah makanan sedunia. So perkara ini telah menyebabkan kita sebut satu analisis yang dibuat oleh pakar-pakar ekonomi, iaitu bahawa ada kesan tertangguh. Disebutkan dalam kesan tertangguh ini maksud adalah sekarang kita melihat bahawa sudut data ekonomi tidak berada dalam keadaan krisis lagi, tapi dia menjerumus kepada krisis yang tertangguh buat masa sekarang. Dan kebanyakan pakar-pakar ekonomi mengatakan bahawa impaknya akan terkesan atau dilihat selepas separuh masa kedua. Macam Ebola separuh masa kedua. 6 bulan ke atas lah. Bulan 7 dan sampai bulan 12. Macam suku kedua. Suku ketiga ke keempat. Yes, itu adalah jangkaannya. So ini menyebabkan pelbagai pihak cuba untuk membuat indikator-indikator yang perlu dalam memastikan bahawa bagaimana krisis minyak ini tidak beri kesan terutamanya dari sudut ekonomi global, ekonomi domestik mereka lah. So itu secara umumnya tentang keadaan global. Kenapa? Bahawa minyak ni bukan hanya kesan minyak saja, tapi juga baja, komponen-komponen kesihatan, sebab minyak digunakan untuk kapal dan sebagainya. So dia beri kesan direct lah. So kita cakap tentang isu keadaan ekonomi Malaysia sekarang. Saya rasa semua orang tahu sekarang ni harga minyak kita tanggung atau naik dengan sangat mencanak. Kenaikan harga minyak ni menyebabkan indeks harga pengguna kita, IHP kita, inflasi kita meningkat kepada 1.7% dah ni. Lebih kurang lah. So di peringkat itu juga inflasi juga meningkat dalam 2%. So itu keadaan semasa yang berlaku di Malaysia. Tapi ujuran yang diberikan ini menariknya. Di saat inflasi naik dengan mendadak, naik dengan perlahan, tapi ada kenaikannya. Ujuran oleh tabung kewangan antarabangsa menyebutkan bahawa sudut KNK kita juga akan naik. So inflasi ni naik, tapi dari sudut
pertumbuhan ekonomi tu cantik lagi. Masih meningkat lah. Masih meningkat. Dia tak beri kesan direct. Okay. Tapi pakar-pakar mengatakan bahawa ini adalah sebab kemapanan yang ada dari sudut dasar. Tentang macam mana kita pastikan bahawa minyak ini diberikan secara tersusun dengan IC dan sebagainya, menyebabkan kerajaan mampu berjimat dengan sebaik mungkin. Itu menyebabkan IMF ataupun Tabung Kewangan Antarabangsa menyatakan bahawa dengan faktor-faktor begini, reformasi dari sudut harga, reformasi dari sudut minyak, reformasi dari sudut ekonomi menyebabkan ada penyertaan besar dan itu mampu menanggung sementara. Disebut menanggung sementara impak global ini. Tapi kita nak faham satu benda adalah ini beban terkini kerajaan tanggung. Kita tengok dari sudut ekonomi cantik. Inflation tak mencanak sampai 4%. Dia masih dalam IHP dalam 1.7. Inflasi dalam 2%. Tapi ada beban yang terbesar yang kerajaan kena tanggung sekarang tentang beban subsidi. Ini yang kita nak berjurumuskan berbincang pada malam ini. Kita sedar sebelum perang ni, kerajaan tanggung dalam 700 juta je subsidi. Range 700 juta. Tapi selepas kita sebut sebagai perang menyebabkan harga minyak naik, kerajaan terpaksa menanggung harga ataupun subsidi yang bernilai sebanyak 6 bilion. Itu selepas perang ni baru 28 Februari. So ini baru dalam 2 bulan. Dengan masa lebih kurang 2 bulan ini menyebabkan kerajaan perlu menanggung dalam 6 bilion. Bayangkan, untuk seorang penduduk ataupun seorang macam Fatin, kerajaan perlu tanggung sebanyak RM456 seorang. Dari subsidi yang diberikan dengan kuota 200 tu. So itu memberi tekanan yang besar kepada kerajaan dari sudut fizikal lah. Fizikal ni maksudnya dari sudut kewangan. Kewangan kerajaan menyebabkan kerajaan perlu menggunakan duit lebihan yang patut digunakan tempat lain untuk digunakan dalam menampung subsidi ni. Dan ini menyebabkan berlaku kebimbangan. Memang dah baca 2-3 artikel sebelum malam ni untuk faham betul-betul tentang perkara ni. So dari sudut pakar-pakar mengatakan bahawa dari sudut ekonomi kita masih okey. Tapi ruang buffer lah. Buffer tu semakin mengecil ataupun buffer fizikal tu semakin mengecil. Maksud buffer fizikal ni adalah duit lebihan tu semakin kurang. Secara bahasa mudah, jangan ambil literally lah. Secara mudah begitu. Menunjukkan bahawa ruang buffer tu semakin mengecil menyebabkan kerajaan perlu bersikap ataupun mewujudkan dasar baru ataupun kaedah baru untuk memastikan kerajaan tak menghabiskan buffer yang ada. Ini persoalan yang kita nak bincangkan pada hari ini, bagaimana kerajaan perlu buat ataupun apa solusi alternatif yang kerajaan boleh buat dalam kita memastikan beban-beban subsidi ini yang disebabkan harga global naik ini mampu dikurangkan atau mampu kita sebut dislowkanlah, diperlahankan supaya kerajaan ada ruang cukup sehingga hujung tahun ini untuk pastikan ekonomi ini tak berlaku dalam keadaan krisis. So, soalan yang orang tanya, dan ini perbincangan kita yang pertama nanti, tentang apa ataupun bukan apa, tapi adakah perlu untuk kerajaan tarik subsidi minyak yang diberikan sekarang? Fatin rasa macam mana? Adakah kerajaan memang tak patut lah, Iman. Bila kerajaan tarik balik subsidi, dia memberi kesan kepada taraf hidup rakyat. Yes. Dan kita terpaksa menanggung kos sara hidup yang cukup tinggi. Dan sekaligus harga-harga barang pun naik. Yes. Jadi mungkin kerajaan perlu memikir sesuatu selain daripada menarik subsidi secara total, secara pukal. Mungkin lebih kepada subsidi penyasaran seperti yang kita pernah bincangkan sebelum ni, Aiman. Aiman ingat tak? Yang dia jangan tarik Budi 95 tu. Dia macam kena fikirkan sesuatu lah. Macam Fatih dah lupa dah apa kita pernah bincangkan sebelum ni. So, kalau Aiman boleh masuk ni. Aiman setuju tarik subsidi tu. Ini awak akan quote ni. Tarik subsidi? Tarik subsidi, tapi subsidi kepada T20. T20? Yes. Okay. Ini yang menarik. Aiman, rasa Fatin selalu dengar benda ni. Semasa krisis, kita perlu pastikan kuasa beli rakyat ni berada di tahap yang stabil. Pastikan rakyat ni ada duit cukup untuk berbelanja, dan itu akan menggerakkan ekonomi. Tapi kita tahu ada tempoh ataupun keadaan sekarang ni menyebabkan perlu ada kebijakan. Ini Lisa perlu dengar lah. Lisa tanya Aiman, kebijakan tu apa? Kebijakan ni lah bahasa Indonesia, maksudnya sikap apa ataupun langkah apa yang perlu dibuat oleh kerajaan. Kebijakan ni maksud di sini lah kerajaan perlu kreatif dan pastikan bahawa dengan ruang yang ada ni kerajaan mampu kurangkan subsidi. Sebab antara bacaan artikel Aiman, antara yang tak terkesan sangat, tak terkesan sangat lah, adalah golongan T20, T10 lah. Itu golongan kaya lah, yang gaji 40,000 sebulan, lebih kurang lah. Saya lupa range gaji tu.
Aiman terbaca berapa artikel bila sebelum ini untuk cek berapa polisi yang dibuat oleh kerajaan lain dan juga kerajaan ini, untuk kita pertimbangkan apa polisi yang boleh diikuti lah. Satu perkara yang Aiman sedar bila buat perbacaan ni adalah bagaimana kita sedar bahawa RON 95 diberi pada semua orang. Okay, betul. Semua orang dapat, tak kisah pendapatan berapa. Masa ini ruang kerajaan untuk menggunakan database, sebenarnya Aiman sedar ada padu. Padu diwujudkan untuk kesan benda macam ni lah, pendapatan rutin. So ini ruang kerajaan boleh gunakan untuk kita dah henti pemberian subsidi kepada T20 untuk budi notify. Oh, okey. Baru Fatih teringat. Yes, apa? Teruskan. Betul lah. Kita dah ada sistem padu. Kita dah ada orang kata IC untuk kesan segala maklumat peribadi tentang seseorang. Termasuklah pendapatan dia, berapa kerap di keluar negara. Tak banyak cerita pasal benda tu. Jadi agak membantulah. Tapi betul ke Aiman? Macam bila pengecualian subsidi kepada T20, benda tu akan memberi kesan kepada dasar fiskal negara, kepada orang kata pendapatan, struktur pendapatan negara. Bukankah macam T20 tu yang banyak menyumbang kepada ekonomi, diorang yang banyak berbelanja. Dan bila semua harga naik, termasuklah harga minyak, subsidi ditolak, diorang dah tak mampu nak berbelanja. Bukan tak mampu, diorang dah makin berkurangan belanja dan sekaligus bagi kesan dekat KDNK negara kita. So untuk menjawab persoalan Fatih tu sebagai orang kerajaan. So soalan penting yang kita perlu menjawab sekarang ni adalah bagaimana kerajaan perlu buat dasar secepat mungkin supaya buffer fizikal itu mampu diperlahankan. Ini penting. Ini soalan yang kita nak jawab. Sekarang ni kita sedar 600 bilion. 6 bilion subsidi yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan. Sebelum ni 700 juta. So benda ni akan meningkat dari semasa ke semasa. Apa kebijakan kerajaan perlu buat dalam memastikan bahawa ini boleh perlahankan sedikit. Dia tak akan kata fizikal depan ni akan ada ruang fizikal sebanyak sebudir. Tak akan pun. Ia mungkin dalam 500 juta saja atau mungkin 200 juta. Tapi itu ruang yang kerajaan boleh gunakan. If kita beri ni perkiraan contoh, jangan copy and paste lah. Let's say kita menghentikan pelaksanaan budi notify kepada T20. Kita faham T20 dengan B10, B80 lah dua segmen berbeza. T20 adalah segmen sangat besar. Segmen sangat besar maksudnya gaji pendapatan lebih besar. Kemampuan kuasa beli mereka menjauhi meninggalkan B80. So yang perlu kita menjaga sekarang B80. Kena faham dari sudut krisis, kita nak pastikan ekonomi kecil ni juga bergerak. Yang kerjasama besar dalam menguruskan krisis adalah bila rakyat biasa, rakyat terbawah tak mampu belanja, beli barangan keperluan, naik kereta pun tak mampu dah, terpaksa berjalan kaki sebab minyak tak cukup ataupun duit tak cukup untuk beli minyak. Itulah bahaya. Berbeza dengan T20, minyak itu ataupun subsidi minyak ni sedikit membantu mereka sudah pasti. Tapi jika ditarik sementara untuk menampung buffer yang tinggal ini, dia akan mampu memberi perkhidmatan dan dia tak adalah kesannya tak ada sebesar kesan kepada B80. Sebab kerajaan bagaimana bila Abang selalu kaji selalu membaca tentang krisis-krisis, contoh-contoh yang berlaku daripada krisis bekalan minyak 1974 lupa dah mula, krisis ekonomi, krisis 1996, 98, 2008 dan sebagainya. Ruang ataupun golongan yang kita perlu jaga adalah B80. Kita nak pastikan bahawa mereka boleh makan nasi air gempuk lagi. Contohnya, diorang boleh makan nasi lemak kat awal lagi, kat lepas pantai contohnya. Sebab ini ekonomi kecil yang perlu bergerak supaya mereka ni tak terbeban. Sebab mereka ni, duit mereka adalah duit gaji harian. Sifir ni begitulah. So bila tak ada pembelian harian, maksud tak ada duit dan mereka tak mampu beli barangan keperluan. Itu benda mudahnya. Beza T20, dia ruang kuasa beli lebih besar. Dan tarik sementara itu adalah kebijakan yang perlu dibuat dalam kita menampung atau menjaga 80% lain. Ini dasar-dasar yang cadangan yang merasa perlu dibuat oleh kerajaan sementara dalam kita membina buffer itu. Aiman, Fatih terfikir satu benda macam apa yang langkah kerajaan dulu pernah buat masa PKP COVID. Salah satu aja moratorium dan lagi satu tu pemberian KWSP. Siapa-siapa yang nak keluarkan KWSP boleh keluarkan KWSP. Dan satu ini yang Fatih rasa moratorium. Mana kita buat pinjaman tak perlu bayar untuk beberapa bulan. Yes. Aiman rasa dalam krisis kita sekarang ni, adakah perlu kerajaan buat tindakan tu? Okey, pertama Fatih sebut tentang KWSP. Aiman, berbeza pandemik dengan sekarang. Ini pendapat Aiman lah. Masa beberapa dalam Majlis Tindakan Ekonomi Negara pun mungkin setuju dengan Aiman. Yang Aiman tak setuju untuk buat pengeluaran KWSP. Sebab dia akan memberi kesan kepada kita sebut tabungan masa depan, pecalang-pecalang lah.
Tapi kita cakap tentang moratorium. Moratorium ni maksud adalah individu ataupun rakyat Malaysia ni boleh berhenti sekejap lah. 3-4 bulan daripada diorang ambil gambar ke. Perlu tak bayar pinjaman 3-4 bulan untuk memberi kuasa beli yang lebih besar kepada rakyat sejati. Contoh, Aman bayar 800 sebulan kereta. So bulan depan Aman ada lebihan 800 sebab kereta tak perlu bayar. So itu benda yang bagus. Dan Aman setuju benda tu difikirkan untuk digerakkan. Itu benda yang positif lah untuk buat. Sebab masa COVID pun kita buat untuk pastikan kuasa beli. But kena ingat satu benda adalah kita nak pastikan kuasa beli B80 ni stabil. Dia bukan meningkat, takkan boleh meningkat. Dia krisis kan. Tapi dia stabil supaya mereka boleh buat rutin harian, pembelian harian. Terutama ni keperluan untuk pastikan bahawa ekonomi ni bergerak. Kalau biasa Aiman kurang bersetuju. Mungkin ada setuju dengan Aiman, mungkin tak setuju dengan Aiman. Tapi pendapat Aiman tak perlu kacau tabungan masa depan. Pertama. Tapi moratorium adalah satu langkah yang positif yang boleh dibuat. Sebab, tapi yang Aiman tertarik sekarang ni, yang Aiman boleh tambah sikit Aman merasakan kerajaan perlu cari lebihan duit untuk pertingkatkan jumlah SARA. Jumlah SARA. SARA ni SARA RM50 sebulan. 100. 100 sorry. 100. Bukan sebulan, dia one off. One off. Masa ada RM50 sebulan. Segmen tertentu yang 600 setahun ada. Okay. So pandangan Aiman adalah bagaimana kita nak tingkatkan kuasa beli adalah untuk membenarkan ataupun meningkatkan jumlah SARA. Dan ini akan memberi ruang sedikit kepada orang ramai untuk meningkatkan jumlah pembelian dia. Dan untuk makluman, Amat takut orang salah faham. SARA ni bukan boleh beli kat Maidin je. Ataupun ke Kmart je. Ataupun 99 Speedmart. Di kedai kampung biasa pun ada. Kita boleh check kat SARA. Dulu supermarket besar je yang ada. Yes, sekarang dia buka ada kepada peniaga kecil. Sebab kita boleh check kat apps dia mana kedai-kedai yang ada boleh digunakan SARA. Benda tu dah selesai. Tak ada guna dah kata ni untuk orang kaya-kaya Chinese. Tak ada benda tu. So ini ruang yang kerajaan boleh gunakan untuk cari buffer duit lebihan di mana-mana segmen, terutama di T20. Dan duit lebihan ni digunakan balik dalam ekonomi, terutama kepada B80 untuk meningkatkan jumlah SARA. Dan ini langkah yang merasa sesuai. Sebab kena ingat, kerajaan perlu fikir, jangan fikir terlalu rumit. Amal pula cakap jangan fikir rumit. Tugas besar kerajaan lah nak pastikan kuasa beli itu stabil. Itu je. Macam mana kita buat pun, bersiap lah macam mana pun, kuasa beli itu stabil. Kuasa beli stabil, duit bergerak dah cantik lah. Nak kebang, nak bangunan baru susah sekarang, krisis. Tapi biarkan ekonomi itu bergerak dan akhirnya dia memberi satu ketenangan lah kepada rakyat supaya mereka boleh. Tak adalah Fatin lepas ni tak ada duit nak beli air gepuk ataupun jar fosil. Jar fosil baru kehendak betul. Mungkin Fatin nak tambah sikit. Fatin rasa wajar moratorium tu dilaksanakan, tapi perlu dengan skala yang boleh dikawal, skala yang sederhana lah. Sebab kita tak mahu seperti PKP dulu, semua harga barang naik tau. Sebab kuasa beli dia naik mencanak-canak. Dia naik daripada moratorium. Orang ada duit. So KWSP pun boleh keluar. Jadi bila orang ada perbelanjaan, ada pendapatan, ada orang kata lebihan duit tu, orang banyak beli belah, shopping, harga barang naik. Inflasi pun naik. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Kita hanya nak orang kata kuasa beli tu masih ada, tapi dalam skala yang boleh dikawal. Sederhana. Okay, Aiman? Amat setuju. Tapi satu kita dasar monetary Bank negara Dasar kewangan. Aku lupa bahasa Melayu dia apa. Monetary Dasar monetary lah. Monetary bahasa Melayu apa? Lupa. Kewangan. Dasar kewangan mungkin. Aku lupa bahasa Melayu dia apa. Dasar monetary juga perlu terlibat juga. Fizikal ni kerajaan lah. Masa dari sudut BNM, tugas besarnya lah menjagakan nilai rupiah akan naik. Sebab inflation tengah naik nak pastikan inflation itu stabil. Dan sila Aiman cara dia begitu. Aiman kurang mahir sikit dasar monetary ni. Tapi berdasarkan pembacaan dan study Aiman sebelum ini, memang dasar ataupun rupiah ni akan dinaikkan untuk stabilkan inflation lah. So itu dasar yang perlu dibuat. Tapi kita salah pada BNM. Tapi ada kerajaan, tugas besar kerajaan adalah untuk pastikan bahawa duit yang ada di dalam market ni adalah. Dan Aiman rasa itu saja untuk slot kedua kita ni. Tak ada apa dah kita tambah. Aku cari Fatin dalam sesuatu. Fatin rasa dua topik kita dah habis. Cuma Fatin ada soalan, Aiman. Teruskan. Sebenarnya 15 April hari tu ada keluar dekat utusan tentang kenyataan Aiman sedang sedia berdebat secara terbuka dengan pemimpin PAS, iaitu Datuk Dr. Azman, berkaitan isu rantaian bekalan minyak potensi kelirukan rakyat.
Kak Aiman boleh ceritakan ada respon tak dari beliau dan apa yang membuatkan Aiman sebagai Ketua Penerangan Majlis Pimpinan Negeri Keadilan Terengganu rasa perlu keperluan untuk adakan debat ni? Okey, isunya bermula tentang bila Presiden PAS mengeluarkan satu statement bahawa minyak Malaysia ni secara mudah nak terangkan. Dia panjang statement dia. Mudahnya adalah minyak Malaysia tak terkesan pun dengan minyak dengan harga global. So Presiden PAS keluarkan statement itu. Selepas itu Dr. Azman. Dr. Azman ni merupakan Esko Kerajaan Negeri Terengganu mengeluarkan statement untuk menyokong statement Presiden PAS. Dan perkara itu berlanjutan hampir seminggu, 5 hari ke 7 hari lah. So apa yang Mas faham atau bukan Mas faham lah, atau apa yang Mas cuba nak elakkan adalah perdebatan yang tak memberi ataupun perdebatan yang tak memadaikan. Sebab Dr. Azman keluarkan statement, orang yang keluarkan statement di Facebook masing-masing. Dan masa benda itu sangat mengelirukan rakyat. So terutamanya rakyat di Terengganu dan juga rakyat Malaysia. Dan disebabkan itu hasil perbincangan dengan beberapa pihak di belakang MPN memang mengeluarkan statement untuk ajak Dr. Azman untuk berdebat supaya kita bercakap apa sebenarnya Dr. Azman faham tentang isu minyak global ni. Dan Aiman juga di ruang debat ni nak betulkan apa yang salah dan memastikan bahawa ni penting ayatnya. Nak pastikan bahawa debat ini bukan menentukan siapa betul siapa salah. Tapi debat ini adalah untuk memadaikan rakyat terutamanya tentang isu krisis global minyak ini. Ini ruang penting. Dan untuk menjawab soalan Fatin, selepas statement di luar, adakah ada respon daripada Dr. Azman mengenai ajakan debat ini? Tak ada respon. Aiman sangat meraihkan debat ini. Tujuan debatnya adalah lebih untuk memadaikan lah. So, itu benar-benar sebab Aiman melihat di Facebook terutamanya terlalu ramai rakyat keliru. Sebab isu krisis global ni perlu bacaan. Aiman pun tak faham sebenarnya ni. Maksudnya tak faham. Dengan bacaan tu Aiman akan lebih faham. Siapa yang boleh bercakap dengan sangat lancar sekarang lah. Tak isu krisis ni. So itu yang merasakan bahawa perlu ada ruang sama atau platform sama Dr. Azman dengan Aiman atau wakil-wakil MPN lain untuk kita berbincang tentang isu krisis global ini. Tapi respon tak ada lagi lah. Sampai sekarang lah. Aiman nak ajak Datuk Dr. Azman tu. Tu. Apa? Mungkin kita harapkan Dr. Azman boleh memberikan respon ya atau tidak ataupun menghantar mana-mana wakil untuk berdebat dengan saudara Aiman kita. Okay. Kita bukan orang kata itulah Aiman kata untuk justifikasi siapa yang betul atau salah, tapi kita nak orang kata justifikasi apa perspektif PAS tentang harga isu minyak ni. Yes, betul. Jadi kita lebih pada perbincangan secara ilmiah. Betul. Jadi Aiman rasanya sampai situ saja sesi kita hari ini. Nak ingatkan kepada korang semua, hari Khamis 30 April ni insya-Allah kita akan bersama dengan panel jemputan iaitu Saudari Siti Aisyah Shah Ismail, Timbalan Ketua Penerangan Keadilan. Dan kita akan kupas dan ulas serba sedikit tentang penerangan dalam keadilan. Yes. Siti Aisyah ni saya tahu orangnya sangat, orang kata dari segi public speaking ni hebat. Orator dia. Memang dia terkenal dengan kebolehan public speaking dia. Apa-apa pun kita tunggu hari Khamis ni. Yes. So jangan lupa 30 April ni Kak Siti Aisyah, Kak Siti Aisyah akan bersama kita. Dan kepada rakan-rakan di luar sana, jangan lupa terus menyaksikan Kursi Biru. Dan so pasti kami di Kursi Biru ni cuba menyampaikan sebaik mungkin penjelasan, penerangan tentang dasar-dasar ataupun isu-isu politik ataupun isu rakyat sebaik mungkin, dan kita memastikan bahawa rakyat ini semakin pandai, rakyat ini semakin faham tentang keadaan semasa, dan akhirnya dia akan beri impak yang positif kepada orang ramai. Dan teruskan duduk, fikir dan bincang. Ini Kursi Biru. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye.